Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang saya muliakan Puan Ummu Khawlah selaku juru acara majlis kita pada petang ini. Yang berusaha Dr. Nur Aslina Bahakudin, Pengarah Institut Kanser Negara. Yang berusaha timbalan-timbalan pengarah IKN, ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan. Sahabat saya, sahibul fadilah Ustaz Madya Madun. Dr. Nur Aslina, beliau ni sahabat saya sejak sekolah menengah lagi. Saya di SMKA Al-Masyhur Lelaki, Penang. Beliau sekolah bersebelah dengan saya, Penang Free School. Jadi waktu kami sekolah menengah dulu, saya pecah rahsia sama dia, Ustaz Madia. Waktu sekolah menengah dulu, saya masuklah pertandingan musabaqah tilawah Al-Quran peringkat sekolah-sekolah. Saya yang masuk bahagian tilawah. Ustaz Madia ni dia masuk bahagian syarahan dan pidato. Jadi inilah sahabat saya, Alhamdulillah. Tuan-tuan, topik kita tentang carilah aku di neraka. Soal yang pertama saya nak tanya perempuan, tuan-tuan. Perempuan lah yang ramai ni kan? Perempuan nak masuk neraka ke? Yang datang ramai-ramai ni nak masuk neraka ke? Wal'iyadzubillah, kita semua tak nak masuk neraka. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis dalam kitab Al-Iman, hadis bernombor 183. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengungkapkan dalam syurga nanti ada hamba-hamba Allah yang beriman, yang mereka ini, yang depa ni, cakap Penang lah ni kan, yang mereka ini dah masuk syurga dah semuanya. Apa yang berlaku, dia kata, manusia yang beriman ini mereka mohon kepada Allah, ya Allah, kami nak mohon sungguh-sungguh kepadamu, wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berada dalam neraka sekarang ini, ya Allah. Orang yang masuk syurga, mereka teringat sahabat-sahabat mereka yang pada waktu itu tak ada dalam neraka. Tengok, tak ada dalam syurga. Masuk naik level 1, tak ada pun Cik Kiah ni. Naik level 2, tak ada pun Haji Ahmad. Naik aras ketiga dalam syurga, Ustaz Zarifi yang duduk sembang kemas dulu pun tak ada pun, mana dia ni? Naik level 5, tak ada juga. Tuan-tuan, pada waktu itu, mereka ini berdoa kepada Allah. Apa mereka kata? Yaqulun Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yuhajjun wa yahujjun. Ya Allah, atas dunia dahulu sahabat-sahabat kami ni, mereka bersalat sama-sama dengan kami, mereka berpuasa sama-sama dengan kami, dan mereka juga menunaikan haji sama-sama dengan kami. Bertugas sebagai petugas haji di Mekah dengan kami sama-sama. Tetapi ya Allah, kenapa hari ini mereka tak ada dalam syurga, wahai Allah? Tuan-tuan dirahmati Allah, selepas itu Allah menjawabkan kepada mereka, sekarang ini kamu pergi selamatkan sesiapa pun yang kalian kenal, yang mana mereka ada iman, mereka di atas dunia dahulu mereka melakukan amal-amal saleh bersama-sama dengan kamu. Sekarang ini Allah bagi peluang untuk selamatkan sahabat-sahabat kamu itu. Tuan-tuan dirahmati Allah, apa yang berlaku? Sahabat-sahabat yang beriman ini, mereka menyelamatkan sahabat-sahabat mereka yang atas dunia dahulu, mereka sama-sama bersalat, mereka sama-sama berpuasa, menunaikan haji dan seumpamanya. Dalam riwayat menyatakan pada waktu itu mereka telah pun diazab dalam neraka. Nabi bagi gambaran, mereka dibakar di antara betis hingga sampai ke lutut. Mereka kena bakar dalam neraka di antara betis hingga ke paras lutut, mereka dibakar oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi segerombolan manusia beriman, sahabat-sahabat yang beriman ini diselamatkan oleh sahabat-sahabat mereka yang beriman yang dah masuk syurga. Tuan-tuan, puan-puan,
Bila mana mereka dah masuk syurga, Allah Ta'ala bagi tahu lagi kepada orang yang beriman tadi. Allah bagi tahu kepada mereka, sekarang ini kamu patah balik ke neraka, selamatkan pula orang-orang ahli neraka yang dalam hati mereka, walau ada sekelumit iman, walau ada sekelumit amal-amal saleh, pergilah selamatkan mereka pula. Tuan-tuan, yang dah masuk syurga tadi ni, sahabat-sahabat yang saleh masuk syurga ini, mereka patah balik ke dalam neraka dan mereka membawa keluar orang-orang ahli-ahli neraka yang mereka atas dunia dahulu. Mereka membuat walau sekelumit amal-amal saleh, selamat mereka daripada azab neraka. Kali yang kedua masuk dalam syurga semula, Allah bagi tahu semula kepada mereka ini, sekarang ini kamu patah balik ke dalam neraka, selamatkan pula ahli-ahli neraka yang masih ada sekelumit iman dan amal-amal saleh yang dia lakukan, selamatkan mereka itu. Tuan-tuan, patah baliklah mereka ini, pergi semula ke dalam neraka, mereka menyelamatkan segerombolan orang-orang yang dalam hatinya dan di atas dunia dahulu mereka melakukan amal-amal saleh walaupun sekelumit sahaja. Akhirnya tuan-tuan, ya, mereka itu diselamatkan. Ya, sesiapa yang buat amal-amal saleh walau sekelumit telah pun diselamatkan, mereka keluar daripada neraka, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tuan-tuan, apabila membacakan hadis ini, Al-Imam Hasan Al-Basri dia kata apa? Dia kata, "Istakthiru minal asdiqa al-mu'minin fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah." Perbanyakkan sahabat-sahabat kamu di kalangan orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Kerana apa? Mereka ini akan memberikan syafaat kepada kalian di hari akhirat nanti. Itu pesan Imam Hasan Al-Basri apabila membacakan hadis yang kita bacakan sekarang ini, tuan-tuan. Kerana itu tuan-tuan, saya nak tanya perempuan, tuan-tuan sayang ke tidak sahabat-sahabat di sebelah ni, tuan-tuan? Kiri dan kanan, depan dan belakang. Sayang ke tidak? Kalau sayang, saya nak minta tolong tuan-tuan bersalam-salaman sekejap dengan kawan-kawan sebelah. Pastikan sama jantina, ya. Pastikan sama jantina. Siapa tak buat pendek umur. Saya tak suruh berhenti lagi, tuan-tuan perempuan. Sekarang pegang pipi sahabat-sahabat sebelah. Sambil pegang pipi, sambil sebut, saya sayang awak. Tak aci pegang pipi sendiri, ya. Yang lelaki pegang janggut sahabat-sahabat sebelah. Saya tulen bang, saya tulen. Baik, perempuan, tuan-tuan. Kita datang kerja di IKN ini, kan? Ada yang shift pagi, ada shift malam. Tadi saya sampai di lobi hadapan, alhamdulillah. Ada seorang jururawat ini, Masya Allah. Beliau yang hantar saya ke Dewan yang mulia ini. Saya tanya beliau, puan shift petang ke? Dia, ya betul Ustaz, pukul 2 sampai pukul 9 malam. 9 malam, Masya Allah. Perempuan, kita datang bekerja di IKN ini bukan sekadar kita kerja 8 jam semata-mata. Kita datang ke IKN ini bekerja membantu pesakit kita, menguruskan kebajikan pesakit kita, tuan-tuan perempuan. Bukan sekadar untuk kita punch card datang dan punch card balik. Bukan sekadar itu, tetapi bila kita berpegang kepada hadis ini, kita nak bersahabat dengan sahabat-sahabat kita sampai mana? Sampai bila? Sampai syurga. Tolonglah perempuan ya, tolong perempuan kalau nanti masuk syurga tengok-tengok Ustaz Zarifi tak ada. Tolonglah tadah tangan minta tolong kepada Allah, rayu kepada Allah, tolonglah cari saya dan bawa saya masuk dalam syurga sama-sama dengan perempuan. Itulah nilai kita bersahabat. Itulah nilai kita bersahabat. Ya? Kerana itu tuan-tuan perempuan beruntung
kerana dapat bertugas di IKN. Kenapa beruntung? Kerana tuan-tuan perempuan dapat membantu pesakit kanser di sini, dapat memberikan keseronokan, kebahagiaan dan membuka lapangan dada mereka supaya mereka kembali kuat dan pulih. Inilah tempatnya tuan-tuan perempuan, bukan sekadar gaji yang kita dapat setiap bulan, tetapi inilah ladang pahala yang mudah-mudahan ia akan membawa kepada kita semua ke alam syurga, insya-Allah. Baik saudara, sebelum kita langkah ke topik yang kedua, mari kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi ramai-ramai. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.